Telur masak bawang. Selalu mereka buat ayam. Tak ada ayam di rumah, boleh buat telur masak bawang. Memang terbaik. Jom kita share resipi. Ini saya nak share resipi telur masak bawang. Selalu ayam masak bawang, ni telur masak bawang. Okey, ni mula kita gorengkan bawang yang dihiris ni 2 biji. Ni bahan blender dia. Bawang besar 2 biji, bawang putih 1 ulas. Halia kat sini. Bawang irisan kita dah masak. Masukkan daun kari, bunga lawang, kayu manis, buah pelaga dan kayu manis dan bunga cengkeh. Agak-agak saja je bahan-bahan ni semua dah. Bismillah, kita masukkan semua. Masukkan bahan blender kita tadi. Bismillah. Kita masukkan semua sekali Kuah ni paling penting sebelum tu geng, kita berniaga di Bazar Seperempat, Masjid Insaniah dan Bazar Batu Kawan kan. Okey. Bahan-bahan dia geng, setengah sudu garam masala, tumbak, setengah sudu jintan manis, setengah sudu jintan putih, 2 sudu serbuk cili, 2 sudu, 1 sudu serbuk kari daging. Kita masukkan dalam ni. Bismillah. Kita kacau dah geng bagi sampai rempah ni masak. Kita masukkan sedikit sos tiram. Masukkan tomato sauce. Bismillah. Kita masukkan chili sauce. Bismillah. Kita dah pecah minyak geng. Masukkan garam, gula dan perasa. Bismillah. Agak-agak lah. Masukkan ayak sedikit geng. Sebab nampak terlalu pekat. Bawang kita yang kita goreng tadi. Masukkan dulu bawang dia. Kemudian kita masukkan telur 10 biji. Nak berapa biji pun ikut apa lah.